Pernah tak tengah sedap makan, tiba-tiba muka kena sembur asap tebal bau mangga? Kita nak marah, tapi perasan tak sekarang, budak sekolah pun dah selamba pegang pot. Dulu sembunyi-sembunyi belakang tandas, sekarang dah jadi aksesori wajib atas meja makan. Benda ni bukan lagi sekadar ketagih, tapi dah jadi krisis. Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli Ahmad dah tegaskan, isu vape ni bukan lagi pasal kalau nak haram, tapi bila. Mutakhirnya, ya kita semua sudah sedia maklum, saya katakan kerap saya sebutkan, istilahnya bukanlah if kalau kita haramkan, tetapi when. Maknanya kita telah menetapkan keputusan daripada MJM saya di Kabinet untuk pengharaman vape ini. Jadi dia bukan kalau-kalau lagi dah. Beliau sasarkan paling lewat hujung tahun 2026 untuk kita laksanakan pengharaman ini secara total. Sebab apa? Sebab realitinya, vape sekarang bukan sekadar nikotin. Ada case spiked, di mana cecair tu dicampur dengan cannabis sintetik atau dadah terlarang yang boleh sebabkan psikosis. Bayangkan, niat nak layan flavor, tapi akhirnya merosakkan mental sampai kena masuk hospital psikiatrik. Mungkin ada yang kata, kalau macam tu, haramkan je lah yang ada dadah. Yang biasa ni bagilah jalan. Masalahnya, benda ni susah nak kawal bila dah ada di pasaran. Macam mana kita nak tahu pot yang kawan sebelah kita sedut tu bersih ke tidak? Bila dah jadi budaya, pintu untuk spike ni terbuka luas untuk sesiapa sahaja, termasuk anak-anak kita. Saya tahu, ramai je kawan-kawan kita yang vape sebenarnya sedar benda ni tak baik. Mereka aware sangat, tapi masalahnya, bila dah sampai tahap ketagih, nak berhenti tu bukan senang macam petik jari. Nikotin ni dah ikat saraf, buat mereka rasa tak boleh function kalau tak ada pot di tangan. Ada pula yang akan cakap, vape lah punca aku berhenti merokok, takkan nak haramkan juga. Bro, itu ibarat kita lari sebab takut kena kejar harimau, tapi kita pergi terjun masuk kandang buaya. Memanglah harimau tu tak dapat tangkap kita, tapi kita sekarang terperangkap dengan pemangsa yang lain. Realitinya, kita bukan berhenti ketagih. Kita cuma tukar tuan. Dulu rokok yang kawal kita, sekarang pot yang ikat kita 24 jam. Dulu kalau rokok, mungkin 15 batang sehari, vape pula kau sedut setiap 10 minit. Matlamat kita nak bebas sepenuhnya, bukan tukar jenis penjara. Pengharaman ni sebenarnya talian hayat untuk semua, supaya rantaian ni putus terus dan kita tak perlu lagi jadi hamba pada peranti. Kita semua berhak hidup bebas tanpa ketagihan.